Apa peladang kita? Jangan duk cakap ya. Ni. Kita dah buat dah. Mai jual ke pusat belian PPK kita. Nah? Mai jual, jangan tak jual. Hari ni saya pi ke 4 tapak untuk kita bina pusat belian baru. Dan 4 itu adalah tadi mula di Sanlang, Jitra, Kuala Sungai, Simpang 4 Kangkung. 4 ni, musim ni, RP1 ni, tahun ni, insya-Allah kita akan bina pusat belian di PPK masing-masing. So kita dah ada berapa? Kita semua, kawasan Mada ada 100,000 hektar. Kita ada 27 PPK, kita telah ada 12 pusat belian untuk beli padi dari kawasan Mada. Kita tambah lagi musim ni, RP1 ni kita tambah lagi 4. Dan insya-Allah tahun depan Januari akan siap semua ni. Menjadikan semua 12 campur 4 ada 16. 16 pusat belian di Mada. Jadi dia punya pusat belian ni sama aja. Lori akan masuk daripada jalan sana. Sini timbang, tempat timbang, penimbang, rumah timbang, loading bay di sana. Jadi standard sama, saiz sama, saiz dia 18 kali 18 meter sama, kos pun sama. Dan insya-Allah kita harap apabila siap nanti, keempat-empat ni akan berfungsi dengan baik dan semua peladang-peladang kita dalam kawasan PPK kita, Mada kita akan hantar kepada pusat belian kita. Ini hanyalah sebahagian daripada bagaimana usaha kita untuk menguasai keseluruhan dalam industri ini. Kita mesti menguasai daripada baja, benih, mesin dan penanam padi itu sendiri. Kita berusaha untuk meningkatkan hasil. Dan selepas itu adalah bermula di pusat belian. Beli di sini akan masuk kilang kita nanti. InsyaAllah tahun ni juga kita akan mula melihat kepada untuk nak buat kilang baru yang saiz dia besar. InsyaAllah itu akan melengkapkan keseluruhan keperluan rantaian dalam industri padi dan selepas itu akan ada pemborong dan peruncit kita. Jadi inilah hala tuju wawasan kita Mada. Dan insya-Allah kita rasa ini akan mampu dijayakan dengan sokongan semua peladang-peladang kita. Mada menerajui industri padi dan beras negara. Terima kasih.